Okey, saya bersetuju dengan peraturan yang dikeluarkan kepada mereka yang membuang sampah merata-rata, iaitu denda sebanyak RM2,000 dan juga khidmat masyarakat lah. Okey, so kita nampak amount tu RM2,000 tu terlalu banyak lah untuk rakyat Malaysia sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni. Tapi dengan cara itu sedikit sebanyak saya rasa dia membantu untuk mendidik diri kita juga untuk sentiasa beringat dengan sebab membuang sampah saja, satu sampah, mungkin sampah secara merata-rata, buang tisu ke apa-apa saja, kemungkinan kita akan didenda dengan RM2,000. Jadi dia akan jadi sebagai ingatan yang kuatlah kepada diri saya dan juga orang lain lah. So benda ni sangat bagus sebab kita ke arah kita menuju negara yang bersih. So kita memang harapan kita supaya kita dapat berjalan di kawasan yang bersih. Itu semua maknanya kita memang suka kepada keadaan yang bersih, persekitaran yang bersih. Diharap semua individu kita dapat, semua masyarakat semua dapat mematuhi akta ini supaya diri kita sendiri terdidik, bukan saja di kawasan sekitar kita tapi di kawasan rumah kita sendiri, dan kemudian di kawasan sekitar masyarakat kita dan juga negeri dan negara kita sendiri kita akan dapat hidup dengan bebas dan semoga bersih. Saya rasa bersih lah yang paling utama kat situ. Okey, terima kasih.